Apa beza dia? Aduh. Hai Joe, hari ni kita ada dua comparison motor ba? Okey, kalau kau mau tahu sebelah saya ni ada W Moto EZ125i bersama dengan Honda Vario 125. Korang mau tahu ni modal dua-dua sama saja. Rupa dia sama, tapi harganya lain. Yang ini di bawah 5,000, yang sebelah ni bawah 10,000. Bolehkah? Yang pertama, dia punya beza, dia punya LCD, guys. Banyak smart. Wow. Oh, ada color-color lagi, guys. Nah, manakala yang 10,000 style biasa aja, macam calculator tu. Tapi LCD juga WF Moto 125 dia pakai kunci. Pasti pakai kunci lagi, style lama lagi. Okey, biasalah. Kalau si Honda pula dia pakai keyless sudah. Nampaklah harga dia kan menganaklah sama dia punya design. Satu dia punya persamaan, dua-dua pakai jenis disc brake pakai disc brake guys. Jenis cakra kan. Walaupun beza dia punya dia punya sisi tetap sama guys. Tiba-tiba bah dia melintas, takut terlanggar bah. Okey, tangki dia beza sikit walaupun sisi sama. Yang ini tangki dia 6.5 liter. Jadi besar sikit lah. Kalau yang ini pula, kalau korang tengok, ini 5.5 liter je. Pelik oh, 5.5 liter je bah. Tapi yang ini jauh lagi dia punya jalan oh. Pandai-pandailah korang pikir. Ada lagi bang melintas. Kalau korang berminat, jangan lupa cari saya di Bunhua Bangi.